Eh? Tenang betul hari ni. Itulah. Indah sangat bulan hari ni. Itulah, tengok bulan tu pun makin turun. Rasa macam kejap lagi dia nak tenggelam dalam air. Betul. Aku pernah nampak tu. Nak Jadi, pergi sana tak? Ha? Nak pergi sana tak? Pergi bulan? Kalau boleh capai, aku capaikan untuk kau. Okey, jom. Alamak, bulan dah hilang pula. Dah cerah. Itulah, cerah macam masa depan kita kan. Jadi apa yang kita nak buat untuk sekarang ni? Sama ada kita nak berlari berkejaran. Fikirkan masa depan. Sekejap. Okey, dah ada dekat depan. Walaupun aku terasa pendek, tapi memang karakter ni memang pendek. Tak apa, esok lusa kau akan tinggi balik. Sudi tak kalau kau ikut aku sekali pergi ke kampung sebelah? Masalahnya kita tak ada kereta. Berlari je lah. Sudi. Jom. Walaupun kakimu panjang tetap lambat. Kaki panjang tetap juga berlari lambat. Jangan risau. Perempuan kena ayu. Ayu Walaupun cara lari tu agak kasar sikit. Tengok pakcik botak dah. Pakcik kepala dia lonjong macam kepala silinder. Kau nak bagi tak rambut kau dekat dia? Tak apa, terima kasih. Walaupun rambut boleh bertukar-tukar, tapi tak boleh nak bagi. Tengok ni Nanami. Dekat sini jap aku nak belikan untuk kau apa ni? Nasi lemak daging. Nasi lemak daging lah, advance sikit, RM3. Okey, dah beli. So, aku tengok dalam inventory, aku ada nasi lemak daging. Nah. Walaupun daging dia bentuk macam ikan kering. Ayam. Nampak macam ayam. Tak tahulah ini ayam ke daging. Ayam ke daging ke ikan ni? Aku rasa ayam semua ada. Ayam lah. Ayam eh? Ada ayam. Okey, cuba tengok dekat sini pula. Ni apa? Ni Belikan aku nasi je, aku pun nak air juga. Ni sambil-sambil tu kita ambil ni kuih seri muka. Rasa makan macam tak Ni muka aku. Ya, muka kau memang berseri. Sebab itulah hari-hari aku suka pandang. Walaupun abaikan. Okey. Okey, ni ada air. Nak air apa? I love you. I love you too. Bukan. Okey, nak air apa? Bukan. Ada orange sunkist, ada lemon blue. Lemon blue. Okey. Okey dan. Nampak dah ada. Sekejap rasa sikit. Macam air semalam Ni pula dia ada jual apa? Oh, ni tak silap aku sate ni kan. Dah ada. Sate ayam, okey aku beli. Sate daging aku beli. Lagi? Ni apa? Berbola ikan. Kesian ikan dah tak ada bola.
Dia nak main bola kau pula. Bukan. Bukan. Oh bukan Bukan. Bola ikan. Salah tu. Oh, sedap. Oh, nampaknya ada abang kau dah masuk. Halo Ikari. Okey, jom. Nak pergi mana? Kita pergi tempat spawn area. Sebab ada seseorang yang kita nak jumpa. Tapi sementara tu baik kita berdua dulu kan dekat sini. So boleh main gelonso, boleh main buai. Main buai lah Peter. Buai. Yeah. Dia memang duduk ke belakang ke? Oh. Buai. Laju. Laju. Sampai. Cucuk. Wow. Wow. Cucuk atap. Aku rasa jam. Kepala aku juling. Kepala kau juling? Bukan mata aku. Juling dah. Mata. Silap. Bila lama sangat pandang kau, jadi aku dah confuse lah kepala dengan mata mana. Kata-kata manis ke tu? Nah, dia bukan kata-kata manis, tapi I ni yang manis bila nampak kau lagi manis. Walaupun ada rasa masam sikit lah. Sebab apa masam? Sebab boleh. Sebab masam tu ada dekat kau, manis tu ada dekat aku je. Oh, dia pandai berkata-kata seperti borong merpati. Okey, sambunglah sendiri. Dah tak tahu dah. Jadi aku masih lagi tengah terfikir apa yang kita nak buat untuk hari esok dan hari-hari akan datang. Kalau perhubungan ni semakin lama semakin jauh, aku rasa masa depan kita cerah untuk bersama. Sebab boleh. Salah. Sebab jodoh. Jadi kau nampak tak rumah dekat atas sana? Tak nampak rabun. Andai kata aku boleh baling dalam, aku baling. Nampaklah rumah dekat atas sana. Nampak kan? Hello? Ya, saya kembali lagi dalam rancangan tadi. Aku pecah. Okey, jom ikut aku. Aku nak pergi dalam hati kau, tak boleh? Boleh. Boleh sangat kalau nak masuk. Cuma aku takut nanti hati aku koyak sebab kau terlampau besar sangat. Okay, it's back. Jom. Walaupun dah gelap, walaupun tak elok sebenarnya bawa anak dara sekali pergi ke rumah, tapi tak apa. Kenapa pelita ni tak menyala? Pelita menyala tapi tak nampak. Tu maksudnya kita dua dah tua, tu sebab tak nampak. Kau nampak ni rumah ni. One day rumah ni akan jadi rumah milik kita tau. Mana bilik? Bilik? Bilik ada dua. Ni satu. Ni lagi satu. Tak ada privacy bilik ni. Biasa. Dia bilik ni dia open. Kadang-kadang dia bagi angin.
Tak tahulah kenapa rumah ni bina macam ni. Jadi kalau dekat sini kita boleh tengok berdua sambil kita tengok semak dekat luar. Oh, ingat boleh tengok bulan bintang. Bulan tak nampak sini. Sini dia kena ke sini. Bukan sini. Sini lah. Rumah sendiri tak tahu Biasa dia kadang-kadang disebabkan jarang balik rumah jadi lupa. Dia boleh tengok dekat sini. Asal duduk macam tu Tak tahulah. Dia bukan apa, dia pasal okey. Okey, ngam. Oh, lupa pendek. Sekejap, kalau tengokkan daripada luar ni. Cantiknya. Apa yang cantik? Kau lah makin lama makin cantik. Jadi kalau tengok daripada sini, rumah aku ni boleh nampak pantai dan sebagainya lah. Disebabkan aku pendek, aku boleh terkeluar daripada tingkap Dan aku boleh masuk bawah rumah tanpa tunduk. Itulah Betul-betul. istimewanya. Jadi kalau macam aku rasa macam nak masuk, tak payah pakai pintu, ikut tingkap dah boleh. Okay, cut. Out.